dia akan letakkan tahanan dan mesin akan turun perlahan dan penyek sehingga yang akan keluar hanyalah lelehan darah. Inilah perkara yang paling dahsyat dan zalim dekat penjara Senyanya ni. Ada orang panggil ni mesin burger, ada orang panggil mesin paper. Apa sebab? Di tengah-tengah ni dia akan letakkan tahanan dan mesin akan turun perlahan dan penyek sehingga yang akan keluar hanyalah lelehan darah dan juga pecahan daripada tulang dan organ-organ badan. Kenapa mereka buat macam ni? Sebab memang mereka zalim dan mereka nak bunuh dan hancurkan hati-hati orang di negara Syariah. Ini bukti kezaliman. Entah berapa juta orang dibunuh, entah berapa ribu orang dibunuh, wallahu a'lam. Tapi anda sedang saksikan sendiri Mesir ini masih ada sebagai bukti kejahatan dan kezaliman Bashar al-Assad dan juga rejimnya. Oh dia hanyir Hamis. Saya pernah baru macam ni, tapi tak mahu saya sebut dekat tempat macam rumah sembelihan binatang tau. Kalau tak silap ni darah ni. Itu tahu.